Siapa yang selalu rasa badan dia letih, lesu dan tak bertenaga? Lepas tu bila bawa kereta selalu mengantuk, anda kena tengok video ni. Bila anda rasa lesu, letih dan tak bertenaga, itu adalah tanda perjalanan darah seluruh badan tak lancar. Terutamanya di bahagian tengkuk, bahu dan kepala. Saya nak kongsikan 4 tip. Anda ikut satu persatu, insyaAllah anda akan nampak perubahan berlaku sedikit demi sedikit. Nombor 1, anda kena selalu aktifkan badan. Kebanyakan orang yang lesu, cepat mengantuk, badan dia kerap sakit, mereka kurang bergerak, kurang aktif, banyak duduk. Bila anda banyak duduk, dia boleh tangkap leher, dia boleh sakit bahu, dia boleh efek ke pinggang, bawa ke kaki. Biasakan bergerak, keluarkan peluh setiap hari. Kalau tak tahu nak buat apa, cuba amalkan berjalan kaki 1 hari 30 minit. Nombor 2, anda cuba kurangkan makanan bergandum. Saya bagi contoh. Pizza, cucur, kuih muih, dessert yang ramai orang gila sekarang ni. Kalau badan anda kerap sakit, ada banyak masalah angin, sesak nafas, kerap sakit belakang, tegang-tegang otot, anda ambil makanan bergandum, tubuh akan susah nak pulih. Pergilah urut dengan tukang urut mahir macam mana pun, bekamlah banyak kali pun, sakit akan terus berulang-ulang. Seterusnya, kalau anda ada banyak masalah angin, kerap sendawa, perut kembung, kerap sakit belakang, tegang otot, jangan amal minuman berkafein. Kopi, teh tarik, air coklat. Kalau anda selalu amal, anda akan alami masalah keradangan dalam badan tak berhenti. Sakit akan terus datang pada bila-bila waktu. Dan yang terakhir sekali, walaupun ada rama-rama, kita kongsi tip yang terakhir. Anda boleh gunakan halia lempoyang RG. Dalam ni ada herba yang dapat bantu tolak angin dalam badan dan bantu pemulihan perut dan usus yang bermasalah. Sebab masalah angin, radang dalam badan banyak berpunca daripada perut dan usus. Kalau bahagian ini sihat, perjalanan darah akan makin lancar, radang dalam badan akan makin reda dan mood anda akan jadi lebih baik. Saya akan bagi sekali buku tips pemulihan masalah angin secara percuma. Dalam ni saya kongsikan apakah makanan yang boleh merosakkan perut dan usus yang ramai orang makan tapi tak tahu. Saya kongsikan apakah makanan yang lebih selamat untuk anda dan apa tabiat harian yang boleh anda ubah untuk sihat lebih lama. Cuma hati-hati, halia lempoyang RG dah banyak yang fake. Di Shopee, Lazada, TikTok Shop dan mana-mana saja platform online jangan beli. Hanya beli di FB yang ada tulis sponsor. Yang original dapat kotak macam ni. Lepas tu ada pelekat di bahagian bawah. Kalau ada ni original. Dan kotak ni berbalut dengan plastik. Kalau nak dapatkan halia lempoyang RG dan buku tips pemulihan masalah angin secara percuma, klik link di bawah, dapatkan set combo untuk lebih jimat. Klik sekarang.